Gadget makin power. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kita kembali dalam Sembang Tiga Suku bersama saya Yopmi. Jangan lupa bang, kita punya tagline Sembang Tiga Suku kita. Apa tagline kita? Jangan lupa. Makin matured, makin power. Yop mesti nak tengok kamera kan. Pasal ni kita set up. Pasal set up dah baru kan. Set up baru. Ini the first kita set up. Kita tak tahu dia punya apa, orang kata dia punya result je. Okay. Betul. Tak begini. Ini set up baru dengan wajah baru. Kalau tidak kita dekat dalam studio, betul tak? Bilik recording kan. Bilik recording. Kalau tidak kita dalam bilik recording. Sekarang hari ni saya bawa masuk dalam studio. Ini pun saya tak kelang kabut. Lampu besar. Matahari ada matahari besar. Besar macam matahari Spotlight tapi puas hati ayo. Kita nak gambar tu dia punya scene yang dramatik. Betul tak? Dan kita ucapkan terima kasih kepada penonton-penonton yang sudi menonton. Memanglah masih lagi tak banyak sangat penontonnya. Maklum kami baru mula sebulan. Tapi Alhamdulillah video-video short hari video short banyak tu. 10,000 Alhamdulillah. Terima kasih sahabat-sahabat yang ada yang sudah subscribe. Kami akan meningkatkan lagi kami punya kualiti dari semasa ke semasa. Kualiti audio dan kualiti visual dan penyampaian dan konten kami. Terima kasih semua. Okey, kita sebenarnya buat benda ni kita minimizekan penggunaan manpower, betul tak? Sebab ni kita berdua je. Kita berdua switching ni itulah dia. Tapi kenapa jadi orang betul bang? Itu saya nak tahu tu. Itu saya nak tahu tu. Pasal kita berdua dia faham apa kita nak buat. Pasal kita berdua dia faham apa kita nak sampai dalam Setuju. Okey, untuk kita kali ni apa dia ceritanya? Okey, cerita hari ni kita nak cerita pasal sempena ahlan wasalan Ramadan. Dah dekat dah, tinggal berapa hari tinggal 10 malam terakhir. Dan kita akan buat podcast ni pun kita kabungkan dengan hari raya juga hari sebelum raya ni. Kita kongsi-kongsi lah kenangan Kongsi di bulan puasa, raya. Kenangan tu banyak tu. Kenangan tu daripada usia kita kecil, usia remaja, usia bujang, dah masa zaman bujang, zaman universiti, zaman baru kahwin, zaman ada anak, zaman ada cucu. Dia ada cucu. Saya dah lagi. Amalan tu ada cucu. Saya tak ada lagi. Belum bakal. Saya lagi. Jangan cakap mulut saya pun orang kata yang apa tagline kita makin matured, makin power. Tak apalah, kita terimalah beli matured. Yang muda yang remaja. Remaja purba. Sendiri tuan-tuan. Nak juga kata remaja. Bukan company nak remaja lagi. Remaja tukang. Macam kulit macam bayi je. Tak apalah, remaja purba. Remaja purba. Okey bang. Sebelum kita merapu lebih lagi. Kita merapu lebih. Okey, saya nak tanya, kalau bulan puasa apa yang Yop biasa buat pada bulan puasa, yang ataupun apa peristiwa yang Yop rasa kita nak berkongsi bersama penonton? Bulan puasa tak jauh beza dengan budak lain sebenarnya. Saya ni kan kerja freelance, duduk kat rumah dia banyak lebih masa ni berbanding orang lain pergi office 9 to 5. Dan saya ni kan, teman ni kan kerja dengan isteri, pelukis, penulis, banyak masa kat rumah. Jadi bulan puasa ni pun bezanya ialah masa tu. Jadi kita kena bangun pada pukul 4.30 pukul 5 untuk kita bersahur. Itu ialah rutin biasalah. Apa yang menariknya bulan puasa ni, kalau tak ada, mesti ada peristiwa lama-lama tu. Nak ceritalah. Kalau itu kalau dalam hidupan keluarga sekarang begitulah. Memasak untuk anak-anak, isteri dan saya selalu masak sama-sama. Kalau cerita-cerita yang menarik-menarik, yang kelolo tak tentu arah tu, masa muda-muda zaman bujang tu. Zaman kita cerita pasal zaman kanak-kanak. Zaman kanak-kanak mesti ada yang menarik. Masa belum kahwin ni kita dah komitmen dengan komitmen macam dah. Tapi masa contoh saya bagi contoh dia masa tarawih. Kita cakap dengan orang tua pergi tarawih, tapi semua bukan pergi tarawih. Tarawihnya ke lain ke lain ke laut. Teman tak adalah. Teman masa remaja baru start tarawih. Pada masa kanak-kanak, masa sekolah rendah tak ada tarawih. Pasal budak-budak ni, kita mana ingat tentang tarawih tu. Lepas habis tu kita terus je main. Tapi apa yang sedap tu,
time tarawih tu. Moreh. Betul tak Moreh? Moreh tu orang tengah semayang kita dah balon dulu. Orang keluar-keluar imam sampai merajuk. Menu Moreh pun beza. Dulu dengan sekarang lain, jauh beza menu Moreh masa kecil dulu. Dulu saya pergi balik kampung, saya Moreh kat sana sekarang kan. Menu dia beza. Masa kita kecil, saya kecil dulu lain menunya. Kuih-kuih pun lain. Kuih lain Ada kuih-kuih yang dah tak nampak muka zaman sekarang. Apa tu? Pasal apa, orang yang mengamal yang buatnya dah tak ada. Oh ya ke? Ada memang dia punya kuih tu memang signature dia lah. Bukan, kuih tu macam kuih torok, kuih dangir. Kalau kat Perak lah. Saya tak dia pernah macam kuih Perak ni sama lah, lebih kurang kuih-kuih utara tu, belah Kedah apa. Belah Kedah. Kuih torok, kuih dangir apa dulu. Dia mesti ada nama lain. Dia takkan nama tu bang. Nama torok, dangai je kalau jumpa. Oh, dangir. Kuih kelapa tu kan? Kelapa kan? Ada dulu bekas menteri tu dia sebut kuih apa? Kuih darai kan. Tak nak sebut siapa bekas menteri tu. Dia silap tu. Macam mana boleh dia kuih darai? Darai lain. Jauh tu Yop, jauh tu. Dangir. Orang Kedah. Dangir, bingit. Bingit. Sengit. Merapu. Lagi apa? Okey. Dulu saya ada satu cerita Yop. Abang cerita abang pula. Saya cerita. Dulu masa bulan-bulan puasa Yop, kita cakap dengan orang tua nak pergi mana? Tarawih. Nak pergi tarawih, tapi sebenarnya kita orang tak pergi tarawih. Kita orang cari duit raya. Dulu lah zaman budak-budak zaman sebelum raya dah cari duit raya. Tak, masa tarawih lah. Masa orang pergi tarawih, kita tak pergi tarawih. Kita pergi cari duit raya. Tapi masa tarawih tu dalam bulan puasa. Macam mana cari duit raya? Ini yang teman nak cerita ni yo. Ini kapitalis. Belum raya dah cari duit raya. Kapitalis namanya. Yalah, dulu orang tua susah yo. Orang tua susah. Apa yang ada kawasan kampung? Kita duduk kampung kan. Apa yang ada? Handphone pun tak ada, apa tak ada. Ya. Jadi ada yang kawan-kawan tu yang ada beca. Beca kan? Beca yang roda 3 tu, yang bawa barang. Ada seorang ni dia pergi pinjam dia beca tu, kita orang naik kayu keliling kampung lah. Cari apa tu? Itu yang kerja-kerja jahat Yop. Nak cari ayam untuk dijual. Tuan-tuan dan puan, saya rasa elok boleh ke kalau kita berlabun pasal benda ni. Dia nak cerita benda jahat je. Bukan, ini Okey. Ini Yop, ini cerita pasal teknik Yop. Teknik, tapi ayam tu bukan ayam orang kampung pun. Cari ayam ni ayam tinggal. Ayam tinggal atau pokok, tak tahu siapa dia. Punya. Okey. Faham? Teruskan. Bukannya ayam orang kampung. Saya sangka buruk dah. Itulah yo, bulan-bulan puasa ni jangan yo. Tak elok yo bulan-bulan puasa ni. Teman nak cerita pengalaman. Yo kena faham. Teman nak cerita pengalaman ni. Macam mana? Okey, dia punya persoalan je yo. Persoalan dia, macam mana nak turunkan ayam daripada pokok yang tinggi. Itu persoalan dia. Okey, Mika ada pengalaman. Mika cerita terus. Yup. Dapat bayangkan tak? Macam sebabnya itu adalah punca rezeki Yop. Kita pergi cari pokok biasa ayam ni, yang ayam orang kampung dia tak ada reban Yop. Ya. Dia akan tidur atas pokok. Yop tahu tak macam mana nak bawa turun tanpa panjat? Tanpa kabur. Ayo Yop, dah confuse, jangan confuse Yop. Kita chill lah dekat dalam kita punya podcast ni. Dia macam ni Yop. Kita tahu ayam tu, kita tiap-tiap malam dia akan tidur di atas pokok tau. Yop tahu tak karakter ayam ni? Terus Yop tahu orang cakap rabun ayam. Rabun ayam. Ayam ni malam dia takkan bergerak, betul kan? Betul. Yop ambil lampu, dulu ada satu lampu kecil, lampu bukan seluar mata Yop. Dia duduk atas pokok beramai-ramai ni, duduk atas pokok. Yop ambil lampu suluh yang orang kata mac light tu, halus je dia punya ni. Sekarang orang boleh pakai laser kan. Duduk main dekat atas tanah Yop. Dia ingat makanan lah. Dia bukan makanan Yop. Dia tengok kiri kanan, tertungging dia jatuh bawah. Dia pening. Lepas tu ayam ni dia punya konsep dia, bila dia dah jatuh dia tak ke mana. Kita serelum dengan guni basah, lagi dia senyap. Kena 10 ekor Yop. Berapa ekor jual masa tu? Ekor berapa pandai? Nak tahu harga semasa pada ketika itu ayam kampung. Teman Yop, teman ni
tukang ambil dia. Yang jual orang lain. Tapi mereka dapat juga share kan? Ada. Itu yang teman kata. Apa ni, duit tu dapat apa, kasut baru Yop, kasut Alif. Oh, kasut Alif famous lah. Kasut Alif 80-an kan. Tapi masalah dia, balik-balik kasut tu, orang tua kan tak mampu nak beli kasut untuk raya kan. Memang kena zeriap lah satu kali kan. Mana kau dapat duit, dia ingat kita curi apa semua. Tak tergamak. Tak tahu nak cakap macam mana. Nak cerita macam mana? Kita cakap kita ambil ayam tu daripada atas pokok. Sekarang dia kata ayam tetangga. Dia takkan percaya kita nak care. Iyalah, faham. Dia takkan percaya. Itu yang kena satu kali zeriap. Wah, tu kisah menarik tu. Dia abang Lanturupa dah beritahu macam mana nak tangkap ayam. Kalau duduk kat pokok tinggi, bawa dia turun ke bawah. Kamu yang kat kampung tu boleh. Cuba try. Ni disclaimer okay, jangan ayam orang punya kan. Pastikan ayam tu tak ada tuan. Tak bertuan. Kalau kat bandar nak cari ayam apa? Ayam lain. Kalau dapat tuan-tuan, jangan. Temam tu tak mampu pandai nak bercerita kan. Kalau live ni, Temam pun kan biasa sangat live ni Yop lah ni punca. Teman ni Yop kalau suruh cakap, aduh, Teman ni memang tak. Tapi sebenarnya generasi kita lah, usia kita 40-an ke atas ni dan sampai awal 60-an ni, generasi kita ni kalau kat KL sekalipun, kat Selangor sekalipun, semuanya asal daripada kampung lah. Ya, betul. Generasi kita lah, generasi yang bawah kita lain lah. Mereka dah besar kat bandar, lahir kat rumah flat, rumah apartmen kan. Tapi generasi kita, rasa bayi-bayi kita lewat 40-an hingga 50-an ni, kita memang dulu kita asal tinggal lah kampung. Betul tinggal lah. masa tu tinggal betul kampung tu. Dengan ayam-ayam ni dengan ayam betul dengan ayam nyo apa semua kan. Macam-macam ada. Walaupun dalam kawasan Kuala Lumpur, tapi bila dulu naik bas lansing, bas apa lagi tu kan. Bila berhenti tu, bas tu berhenti dekat jalan utama je. Okey. Lepas tu nanti jalan nak masuk kampung Singgan tu, jauh jalan Tanah Merah kadang tu, kampung-kampung. Berdebu lah Yop. Berdebu lah. Rambut jadi rambut merah Yop. Sekarang jalan-jalan tu dah jadi kondo-kondo lah. Kampung-kampung Singgan pun dah tak ada dah. Orang Singgan pun pindah ke PPR, ada pindah ke apartmen, ada pindah kondo rakyat. Kawasan rumah Singgan tu dengan jalan-jalan yang saya cerita tadi tu dah jadi kondo kan. Jadi shopping mall. Tengok KL tahun 80, 70-an, 80-an, 90-an sampai awal 90-an lah. Begitu lagi. Apa kenangan yang menarik Yop? Yang menarik bulan puasa Yop, malam macam saya cerita saya macam mana nak cari duit untuk beli kasut raya kan. Macam Yop ada tak cerita kenangan-kenangan yang Yop rasa sampai sekarang masih kalau termenung akan dulu bulan puasa ada? Saya rasa Yop ada ni, tapi pasal tengah loading ni saya pun loading juga tadi kan, tapi gagah juga. Okey. Saya je jenis puasa lah. Alright. Jalan ni ibadat puasa. Okey. Dan sama ada kamu puasa penuh ke kamu puasa yang Yop itu kan lain. Betul setuju. Saya kenangan yang sekarang lah yang saya ingat. Bila tiba bulan puasa je saya teringat almarhumah opah saya. Dan almarhumah opah dengan mak saya. Mak saya ada kampung lagi sekarang dah. Dia tema dulu anak-beranak buat kuih. Memang penjaja kuih lah. Bila musim bulan puasa, cari duit raya, meniaga lah bulan puasa. Dulu tak ada istilah bazar Ramadan, tuan-tuan yang membuat. Dulu bazar apa? Dia panggil meniaga bulan puasa. Meniaga. Dia panggil macam tu je, meniaga bulan puasa. Orang meniaga kuih bulan puasa. Okey. Jadi mak saya tu dengan arwah opah saya lah, dia buat kuih lah. Arwah opah saya ni dia cekap lah buat kuih kan. Saya tengok sambil-sambil nyembang dia buat kuih dah siap dah. Dia buat kuih gelang. Kalau kat sini panggil, kat utara panggil cok keria. Cok keria. Kalau sini panggil kuih keria. Sana cok keria Kalau belah kampung saya tu kat Kuala Kansor, mak saya punya kampung kan. Dia panggil kuih gelang. Gelang mas lah tu. Kuih gelang, bentuknya gelang kan. Kuih gelang. Dia buat macam tu macam nak. Tapi memang besar pun bentuknya macam gelang betul. Besar macam gelang. Bukan macam donat, bukan? Dia kira donat lah. Okey. Kuih yang kita ada kat pasaran kecil-kecil. Memang nak masuk ibu jari pun tak lepas. Jadi tengok itulah kenangan opah buat kuih tolong mak saya. Kuih peneram ada? Kuih peneram tak ada. Kuih gelang, saya ingat kuih gelang, cobadak. Cobadak. Oh, cobadak. Dia berasalkan keledek betul tak? Ada keledek lah. Keledek. Okey. Cobadak, lepas tu kuih karipap. Karipap, lepas tu karipap apa? Karipap angin? Karipap pusok. Karipap angin itu kat pasar sekarang. Ini karipap pusok. Karipap angin. Nampak besar Yop.
Ya. Tapi bila gigit Dalamnya kempis. kempis habis oksigen. Fake. Karipak fake. Karipak scam. Itulah Tapi tuan-tuan. sebenarnya bagus dia jual oksigen, betul lah tu. Tapi jangan nanya orang Ya, yo. betul. Jangan menanya orang bulan puasa ni. Yang tak biasa, orang kata macam tak biasa menjaga. Janganlah menjaga. Janganlah buat macam kita nak makan. Betul tak Yom? Saya pun tolong mak saya menjaga dulu dengan adik-adik saya. Tolong menjaga bulan puasa. Masa tu tak ada lagi istilah bazar Ramadan. Pasal masa tu tahun 90-an, awal 90-an. Tak ada lagi istilah bazar Ramadan. Orang menjaga. Itu yang saya cakap dengan wife saya. Kalau nak pergi pasal Ramadan ni, kalau orang tu menjaga bulan Ramadan je, saya cakap kita kena fikir 50 kali je. 50 lah kalau nak beli. Tapi bila saya pergi pasar Ramadan, saya tengok orang ni bukan bulan Ramadan pun dia menjaga kuih. Kita dah tahu dah rasa kuih dia macam mana kan. Itu menjaga pun kalau tak bulan Ramadan pun. Saya tak tahu istilah bazar Ramadan tu start bila di negara kita. Itulah. Pasal saya tahu masa saya kecil dan saya dengar habis-habis orang cakap pasar Ramadan ke? Pasar Ramadan. Pasar ke bazar? Pasar. Oh, pasar. Pasar Ramadan. Lepas tu kan dia baru ada perkataan bazar. Bazar ni perkataan baru. Yalah, betul lah. Bazar ni kira Gen Y lah. Macam ni lah mak rempit. Saya masa kecil dulu saya tak pernah dengar perkataan mak rempit. Saya dengar mak ris. Minar Rewang pernah dengar? Minar Rewang. Mak ris, mak motor, baru itu. Dah baru nak masuk UiTM apa, dah hujung 90-an baru saya dengar perkataan mak rempit tu. Macam juga bazar Ramadan. Kalau tuan-tuan penonton di luar sana ada informasi tentang sejarah bazar Ramadan ni start bila? Popular. Sila komen. Sila komen. Kita nak juga kan. Kita nak juga feedback, takkan kita nak bercerita je kan. Labuhnya kita punya idea ni, kita punya memori ni kadang-kadang banyak kita ingat, banyak juga kita lupa. Sebab kita berdua je. Kita berdua nak bercerita tentang. Tapi kan meniaga bazar Ramadan tu dulu saya yang kayuh basikal roda 3 bawa pergi ke pekan. Pernah ada kejadian yang tidak diingini. Masalahnya contoh bawa basikal dengan kuih sekali. Dengan adik saya tu. Tapi lepas habis meniaga, saya dengan adik saya yang adik saya nombor 2 Asmawi tu, kami bawa basikal tu mungkin kerana berat sangat kot bawa barang. Dia punya apa tu? Pedal. Bukan yang apa ni, roda dia tu. Roda dia panggil apa tu? Lidi. Yang Rim dia bengkok. Rim bengkok. Dia bengkok. Dulu bisikal lama tu jenis apa? Rally ke atau yang ada palang? Tak tahu jenis apa, tapi dia punya brake jenis yang bersiu. Oh, besi. Power Bisikal postman tu, panggil bisikal postman. Bisikal tua kan. Itu kalau terkapit tangan tu, kita duduk pegang handle lah. Pak duduk belakang kita, duduk atas palang tu. Pegang lah. Pak berdrag, terkapit tangan. Itu kenangan lah tu. Mak saya buat apa ni, kuih. Opa saya mah buat kuih pun daripada zaman muda. Itu kenangan tu kat rumah lama lah. Rumah lama dah tak ada kami duduk dah. Mak kami tak duduk rumah tu dah. Rumah tu dah jadi rumah tinggal. Pasal kadang-kadang kita ni duduk di bandar kan. Duduk di bandar, lepas tu bekerja pun duduk di bandar. Bila balik kampung tengok dah environment semua dah apa orang kata, kat bandar sekarang KKS. Kawan-kawan pun dah tak ada kan. Bulan-bulan puasa kan, saya ingat dulu masa saya balik kampung dulu, rumah saya dekat dengan kampung lebih kurang dalam 2 km dengan rumah nenek saya. Ni dekat mana ni berlaku ni? Belah Johor. Belah Johor. Johor. Cakap Perak. Habis Tadi dekat dia terpengaruh orang teman. Dia terpengaruh orang saya tu. Biar. Kita dengar cakap. Ni cerita ni best. Cerita bukan best apalah. Dulu ke zaman yang orang sekarang takkan merasa lah pasal saya pergi rumah nenek saya. Jamban dia di luar, di dalam kebun getah. Rumah bila betul je, dulu jamban kat luar. Lepas tu jamban ada api duduk kandang. Tahu. Yang masa sampai saya masa kecil sama rasa lagi. Dia mengkata kerja angkut tai. Minta maaf tuan-tuan, dia mengkata betul lah. Pengangkat najis. Pecacai tu mengangkat najis. Dulu tak ada sistem kumbahan macam sekarang ni. Yang malam-malam dia Teman merasa tu. Ambil tong tu kan. Teman merasa. Yelah, kita budak-budak dalam kebun getah kan, dengar orang mengilai dalam kebun getah kan, nak berak. Jamban dia tak jumpa dekat situ dia. Kerja angkat tong najis tu memang dah pupus lah. Pada tahun 90-an dah pupus. Dah pupus Dah ada. Dah ada ladang semua, ladang tanam sayur. Biasa Cina kan, Chinese kan. Orang Cina kerja tu. Melayu ada tak?
Saya tak tahu lah, kebanyakan dulu. Ada kot dulu. Dulu semua orang susah lah. Pasal baik Nak beli Melayu, baju baik apa India, semua. baik Cina, susah belaka. Kan? Yang senang tu ialah orang yang dulu kan masa dalam perubahan tu, orang yang senang tu kebanyakan orang kerja kerajaan. Kerja kerajaan ataupun dia berniaga. Senang lah sikit. Ataupun bapak dia ada banyak tanah, betul? Yang tanah tu. Kita dah jauh ke? Bapak punya tanah anak dapat anak dia gadai tanah Dia gadai tak habis boleh semua. pakai betul ya. Dah jauh dah jalan Dah jauh sampai dah. situ. Tempat masih merasa lagi lah zaman-zaman tu kan. Okey. Lepas tu cerita. Itulah tak sempat pergi jamban dengar orang mengilai dekat atas pokok Bulan puasa. bulan puasa ada orang mengilai. Orang menyakat tu. Saya rasa bukan orang mengilai yo. Saya rasa bunyi kadang-kadang musang. Musang dengar. Teman masa tu kecil lagi yo. Punya hantu lah. Teman berak dekat situ balik berterabur yo. Itulah kalau terpengaruh sangat dengan cerita-cerita wayang ni tuan-tuan. Yo bawa sangat cerita lukisan tu. Teman belum cerita. Itu belum biawak lagi. Teman dulu lah masa kecil tu jamban kat luar lah. Tengok kita menengok bawah biawak masuk. Dengan teman masa tu budak kecil kan. Dengan telanjang bulat teman keluar banyak lari. Biawak masuk. Biawak ni kalau masuk kita tengah tengok ni jamban. Dia masuk memang wara. Mikir bayar. Komodo yo. Kalau komodo bahaya yo. Dia gigit ni punggung, hilang punggung yo. Dia masuk jamban, kita kelang kabut, dia lagi kelang kabut. Dia dah tentu gelabah biawak. Dia libas ekor, mengotik-otik. Habis najis-najis merata-rata menyembur. Aduh. Nasib tak tahu siapa yang Ada tengah makan, tengah minum, minta maaf ya kalau dengar. Jangan terbayang-bayang sangat. Okey Yom, kita balik. Tarik balik Yom bulan puasa Yom. Itu dah bulan. Habis mengkibar-kibar. Okey Yom, kita kembali balik Yom. Okey, kita apa? Okey, apa makanan kegemaran Yop di bulan puasa? Dululah, jangan cerita sekarang. Sekarang variety apa? Ada banyak lah. Saya banyak pengalaman dengan arwah opah saya. Opah saya ni, saya selalu ikut opah saya. Okey. Mana-mana kan. Jadi antaranya dulu kalau bulan puasa tidur tu, opah saya pergi ke pekan. Okey. Ajak saya pergi ke pekan cari buah kerma tadi. Buah kerma? Kerma tu slang orang kampung mak saya lah. Kerma tu kurma lah. Oh, okey. Kerma. Okey Yop. Dulu buah kurma tu Yop cerita, nanti saya nak tanya soalan. Dia jarang ada. Dia susah ada. Dia bulan puasa dia ada. Kurma tu. Bila buah kurma tu tiba, orang-orang kampung berebut lah pergi beli. Masa tu harga tak tahu berapa. Mungkin lagi murah dari sekarang lah. Itu dah tentu wajib kan, lagi murah kan. Tapi buah kurma tu bukan macam sekarang. Sekarang ni tak ada bulan puasa pun ada buah kurma tu jual. Tambah dekat Pasar Raya Medan ada je buah kurma je. Manjang ada. Dulu lain. Dulu buah kurma tu special. Bila tiba esok lusa nak berapa hari nak raya tu, nak raya pula nak puasa tu. Apa saya ajak lah saya, "Mah kita pergi ke pasar, kita pergi cari buah kurma je." Kurma dipanggil. Kurma lah tu. Jadi belilah buah kurma tu. Bukan senang nampak buah kurma tu, dan kualiti buah kurma pun beza. Dulu buah kurma tu lebih macam lenyek sikit. Dia bukan macam sekarang dah kental lah. Fresh, ada kental, dia macam-macam kualiti. Harga pun ya Allah, kadang tuan. Dan teman nak tanya satu Yop. Antara kurma dengan kurma. Dia satu ada masakan dia kari atau masak kurma. Tu apa beza dia Yop? Kurma tu slang. Okey. Orang Melayu kita sebut kurma. Alright. Kurma tu sebenarnya sama masuk dengan tamar. Bahasa tamar. Bahasa Arabnya kurma. tamar. Tapi orang Parsi panggil kurma. Okey. Jadi kita bahasa Melayu kita meminjam bahasa Parsi. Kurma. Habis yang masak kurma tu? Kurma tu itu apa jauh sejenis adik-beradik karya, itu kurma ada India. Perkataan sama. Itulah, tapi benda beza. Itulah teman mula-mula. Ui, dapat masak kurma sedap bang. Masuk ni telur rebus masak kurma. Ui, sedap. Lapor. Itulah kurma teman dulu. Pergi ambil pasal kurma yang masakan tu dengan kurma kurma yang kita makan tu untuk berbuka puasa kan. Perkataannya serupa tapi tak sama. Tak sama. Pasal kurma tu tuan-tuan dan perempuan kita pinjam dari bahasa Parsi. Parsi tu sekarang Iran, Afghanistan Parsi tu. Kurma, orang Parsi panggil kurma, orang Arab panggil tamar. Dan kita pinjam dekat bahasa Parsi untuk kismis bahasa Parsi. Kismis bahasa Parsi. Banyak bahasa Parsi. Gandum bahasa Parsi. Seluar bahasa Parsi. Seluar bahasa Parsi.
gandum, seluar, apa lagi yang saya ingat lah. Banyak lah. Banyak kita yalah zaman-zaman dulu dah absorb kan. Mungkin daripada Arab duduk ni kan, kita gunakan benda tu berulang-ulang, betul tak? Pasal pedagang yang mendakwah pada tok nenek kita dulu ada antaranya daripada Arab, daripada Parsi dan daripada India Muslim. Cakap pasal Parsi ni, kita tahu sekarang tuan-tuan ada berlaku peperangan yang sedang melanda. Yang melanda dan kita doakan betul kita doakan mudah-mudahan peperangan tu berakhir dengan cepat apa semua. Pasal bagai manusia yang normal lah di era ni, kita semua tak suka perang ni banyak menyusahkan. Tapi kita tak nak sebut nama negara yang terlibat, tapi perang tu berlaku kat negara yang berlaku sekarang ni. Dan kita doakan semua orang selamat lah. Dan jangan bergembira dengan peperangan yang berlaku. Jangan bergembira. Perang ni sebenarnya jalan akhir. Dah tak boleh nak dah sembang, dah tak boleh. Kita picit butang je lah. Itu pesanan saya lah. Sekarang ada isu yang berlaku kan. Kita tahu semua, tuan-tuan dan puan tahu. Teruskan apa cerita lagi. Makanan lain. Saya nak cerita lagi makanan. Ni sekarang dah 10 malam terakhir kan Jom kan. Orang dulu masa zaman kita budak-budak, sekarang orang dah tak gunakan bahasa tujuh liko, malam tujuh liko. Malam tujuh liko. Malam tujuh liko. Malam tujuh liko mesti ada apa? Itu